ke dunia. Ya, selamat kembali kita ke dunia. Ini Yuk buat apa ni? Yuk asyik duk tanya soalan. Pastinya dunia Yuk mesti kena jawab. Ya. Ya, kita duduk di hadapan bilik transformer. Transformer tu Ini apa maksudnya? bilik transformer bahagian pemasangan elektrik Yuk. Okey. Jadi tadi kita sambung lagi cerita dia. Bilik ni juga adalah bawah pengawasan orang komputer Yuk. Kategori yang sama juga itu, kategori BO ke atas. Orang yang mengambil lesen komputer bahagian elektrik mesti tahu Yuk bahagian-bahagian ni. Jadi yang mana adik-adik yang tengah ambil dah chargeman level AO, A1, A4, satu tahap lagi dia perlu melangkah iaitu level BO. Barulah bilik ni dia yang layak, saya yang bahagian bekerja bawah buat lawatan, saya akan ambil bawah kelulusan kelayakan dia. Bawah orang yang layak menjaga bilik ini yang bahagian high voltage. Betul tak? Ya, jadi kita masuk ke dalam Yuk. Alright. Okey Yuk, nama tadi dia panggil nama apa? Transformer. Bukan transformer yang cerita kartun tu Yuk, yang duk berperang tu bukan Yuk. Ini nampak ni petak saja Yuk. Petak saja dia. Jadi Yuk ingin tahu ke kenapa transformer ni untuk apa? Ya, fungsi transformer Yuk, dia adalah untuk menurunkan voltage. Tadi kita kata dia voltage apa Yuk? Voltage watan tinggi. Atau 11,000. Jadi Yuk kata tadi kat rumah kita pakai voltage berapa? 240 dan satu lagi kepada 415 volt. Betul Yuk? Ya, jadi sistem pengagihan watan dia perlu membuat sistem penurunan watan dahulu sebelum diagihkan kepada pengguna Yuk. Jadi transformer ni dia berfungsi Yuk daripada 11,000 volt dia turun 415 volt, satu lagi 230 volt. Jadi inilah rupa transformer Yuk. Ya, tapi kita boleh nampak jaring lah Yuk. Dalamnya hanya binaan sahaja. Jadi kalau three phase ni Yuk, dia memang ada 3 color atau 3 bahagian. Cuma nampak dari segi mata tu color lah sebab bahagian tu dicolorkan. Warna merah, facing yang warna merah, facing warna kuning, facing warna biru atau red, yellow, blue. Dan dia akan keluar lagi satu terminal iaitu terminal neutral. Betul tak ya? Jadi apa beza pula voltage three phase dan voltage single phase? Betul tak ya? Ya, three phase mempunyai 3 talian, red, yellow, blue. Jadi perubahan talian kepada single phase adalah salah satu talian fasa berjumpa dengan fasa neutral. Berjumpa dengan neutral dia jadi talian tu 240 atau 230 volt. Yang pakai kat rumah kita adalah 230 tak Yuk? Ya, rumah yang kaya sikit, yang besar sikit, penggunaan sikit dia akan pakai 415. Tapi kenapa dia tak pakai 11 kV Yuk? Besar sama. Ada ke radio aircon pakai 11 kV volt? Mana adanya? Ya, dulu ada Yuk. Apa? Ada dulu ada. Kapal korek Yuk. Betul tak Yuk? Kapal korek kan? Watan tinggi yang korek tanah apa semua itu adalah bekalan dia pakai adalah watan tinggi. Tapi watan tinggi dia tidak sebut jumlah watan tinggi tu, tapi kategori watan tinggi. Betul ya? Okey, ini bilik transformer Yuk. Inilah rupanya transformer penurunan watan. Ya, itu saja Yuk perkongsian kita. Ya. Terima kasih. Apa lagi di dunia Yuk?